Okey, Assalamualaikum. Hari ada sebuah Saga BLM. Saga BLM ni masalah dia riuh lah, orang cakap riuh rendah. Krek krok. Tak payah nak bendul-bendul, bonggol pun tak payah. Jalan biasa je dah bunyi lah. Brek krek kok. Nah, okey, bila kita cek, okey, sini kita tengok. Okey, untuk Saga BLM, FL, FLX, Ezora, dia pakai subframe Okey, bila subframe ni, satu masalah dia. Benda ni dia rendah tau. Jadi, kadang-kadang jalan tak rata. Lepas tu, ada langgar barang. Lagi satu, tempat parking bawah tu kan. Tempat parking tu, parking lot tu, kita terlebih. Jadinya, kebanyakan yang kes-kes macam ni, langgar barang lah banyak. Jadi, sekeru ni, dia akan jadi sengit macam ni tau. Terikut dengan body. Jadi, masalah dia macam mana tau. Washer yang besar tu, dia akan sengit. Dia akan bergesel dengan ni, frame engine ni. Bila kita brake, frame ni dia pegang tayar tau. Bila kita brake, dia akan bergerak. Macam tu. Jadinya solution dia, kalau kita nak betul nak tegakkan, memang kena buka ni. Jadi salah satu cara lah nak jimatkan kos. Kalau thread dia tak loose, skru ni buka, tukarkan washer spring. Boleh tengok macam ni. Ni kita tukar kepada washer spring yang ngam-ngam pada bus tengah. Jadi dia tak kena kat tepi sini. Okey, ini adalah washer yang saya cakap tadi. Nampak tak ni? Inilah yang bergesel dengan subframe yang menghasilkan bunyi yang riuh rendah tu. Okey, yang keduanya, bila kita tengok bahagian lower arm dia, memang kesal langgar lah. Ini saya rasa langgar barang yang agak besar. Sampai bengkok tu punya lower arm dia. Tengok ni, jom. Nampak ni? Ni kalau kita tengok betul-betul ni bengkok ni. Lepas tu, bila dah bengkok macam ni, dia akan ada pressure tau, nampak tak? Habis lah getah dia. Kiri kanan habis lah. Ni pun habis, bush ni pun habis lah. Ni ball joint ni rasa dah pernah tukar ni. Lower arm ni dah bengkok. Nampak bengkok ni? Tak, lower arm tak ada jual kosong, besi saja tak ada. Dia memang sampai satu set. So kita pun dah bagi tahu kat owner, tukar kiri kanan lah. Okay. So kita pun dah bawa dah kita ni. Kereta pun dah sunyi, dah selesa lah untuk manduan. Okay. So mana yang ada masalah bunyi, undercarriage, nak restore bahagian bawah, okay, nak servis, nak flashing, boleh datanglah ke Gerak Auto, Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Okey, itu saja. Assalamualaikum.